Iran mengadakan majlis pelepasan rasmi skuad bola sepak kebangsaan mereka semalam sebagai persiapan menghadapi saingan Piala Dunia 2026 di Amerika Syarikat, Meksiko dan Kanada. Majlis yang berlangsung di dataran Enhelab, Tehran itu menyaksikan barisan pemain diperkenalkan di hadapan ribuan penyokong yang hadir dengan sorakan serta kibaran bendera negara. Jurulatih Amir Galanui dan Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Tash, turut hadir memeriahkan acara berkenaan. Dalam ucapannya, Tash menyifatkan skuad kebangsaan Iran bukan sekadar pasukan bola sepak, sebaliknya simbol kekuatan dan semangat rakyat negara itu di pentas dunia. Sebahagian penyokong turut membawa plakat serta gambar pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Selain melaungkan slogan semangat menjelang kejohanan terbesar dunia itu, Iran yang akan berpangkalan di Tucson, Arizona sepanjang kejohanan diundi dalam kumpulan G bersama New Zealand, Belgium dan Mesir. Skuad Iran dijadual membuka kempen Piala Dunia dengan menentang New Zealand di Los Angeles pada 15 Jun ini.